Aki pun ingat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi ingatan kuat mereka. Begitu juga Imam Bukhari. Ada satu ketika ulama daripada Baghdad, mereka minta Imam Bukhari datang di Baghdad, Iraq lah, nak baca hadis, nak adakan majlis mendengar hadis. Kemudian mereka dah buat satu perancangan nak teks ingatan Imam Bukhari itu. Jadi mereka ambil ulama hadis 10 orang, 10 orang, satu orang 10 hadis. Memang mereka dah ingatlah 10 hadis tu. Kemudian mereka tukar hadis ni, tukar ke sanad ni, hadis ni pula tukar dengan sanad ni, tukar-tukar. Kemudian dalam sanad pula perawi hadis daripada sanad ni masuk dalam sanad tu, perawi sanad dalam tu masuk pula dalam sanad tu. Habis campur, buat yang tak betul begitu 100 hadis. Dah buat begitu, setiap satu orang hafal 10 hadis yang tak betul tu, hafal lagi. Bila Imam Bukhari sampai mula majlis baca hadis, sekarang 10 orang ni nak baca, Imam Bukhari akan dengar, mengesahkan betul bacaan hadis tu. Dia pula akan sampai lagi hadis-hadis, mula baca. Mula baca ni baca yang tak betul, yang dah tukar habis semua tu. 10 hadis seorang, 10 hadis seorang, 100 hadis semua baca. Imam Bukhari dia dengar. Sudah tu tanya, wahai Imam, betulkah kami dah baca ni? Imam Bukhari sebelum dia jawab apa-apa, dia baca semua 100 hadis yang tak betul tadi. Sekali ya dengar. Kita 100 kali dengar pun tak apa nak ingat. Beza. Ini pilihan daripada Allah. Allah mau jaga ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Dah ada pilihan-pilihan, alim ulama mau jaga. Jadi Imam Bukhari baca dulu 100 hadis yang tak betul semua tu, satu kalimah pun tak salah. Heran mereka, kami sengaja buat berapa lama nak suruh jadi salah punya satu-satu ni. Lepas tu hafal lagi, bukan main, susah nak ingat. Dia dengar sekali boleh baca 100 hadis tak betul tu. Kemudian baru Imam Bukhari bagi tahu, ni semuanya salah. Hadis ni sepatutnya bagi sanad ni dia betul balik. Rawi yang ada dalam sanad ni bukan di sini, ni masuk dalam hadis ni. Rawi ni dia tak dengar pun hadis daripada orang tu. Semua dia susun balik, kemudian dia baca 100 hadis yang betul tu semua. Semua heran. Nah, orang macam tu, imam-imam kita tidak menghargai. Apa imam tu? Apa Imam Syafi'i ni? Apa Imam Abu Hanifah tu? Sedap kita bercanggah dengan hadis. Apa Imam Syafi'i di sini? Salah. Bukan Imam Syafi'i salah, kita yang bodoh. Kita tak nampak di situ apa sebenarnya keputusan daripada imam tu. Jadi jangan bodoh kita jadi salah imam. Itu kena jaga. Bodoh kita jadi salah imam. Jangan begitu. Jadi maknanya imam-imam dulu mereka jaga ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis dengan cara ingatan mereka satu lagi dengan cara menulis. Mereka simpan. Di zaman sahabat dah ada menulis ayat-ayat Quran dan sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah simpan. Daripada simpanan dah ada di sisi sahabat, di sisi Asma binti Abi Bakr ada, di sisi Hafsah Ummul Mukminin ada, simpanan-simpanan tulisan-tulisan Quran. Semua tu Saidina Uthman ambil himpun, kemudian jadikan Quran Risam Uthmani seperti mana kita duk baca sekarang ni. Bukan sampai mai dengan cara yang tidak betul, tidak. Jadi mereka dah
pelihara semua tu, sampai mai kita, jadi tak perlu kita nak ingkar apa-apa semua tu. Jadi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala belaka. Allah Subhanahu wa taala dah menghendaki hamba-hamba Allah ni mereka taat perintah Allah dan juga ikut perintah Rasulullah. Jadi Allah akan pelihara semua tu sampai hari kiamat. Jadi kita tak perlu dalil sana sini macam-macam, kita kata itu tak betul, ini tak betul. Semuanya akhirnya akan makan diri kita. Seperti mana orang-orang sekarang duk bawa, seperti mana saya dah bagi tahu sebentar tadi, jumpa hadis, kadang kita nampak zahir hadis tu bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i, mulut cepat kata Imam Syafi'i salah. Kalau orang tahu betul-betul, orang pandai ilmu hadis betul-betul, ulama hadis, alim ulama, mereka tidak kata begitu. Sebab apa? Di mana sahaja ada ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam tu. Kena faham elok. Saya ulang sekali lagi, di mana sahaja ada ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis menepati dengan ijtihad imam. Cuba jawab. Sekarang yang bercanggah ni, hadis tu bercanggah dengan ijtihad imam ke ataupun hadis tu bercanggah dengan hadis? Jawapannya hadis bercanggah dengan hadis, bukan imam tu bercanggah dengan hadis. Hadis tu bercanggah dengan hadis. Imam buat apa? Dia tolong kita. Kalau tinggal begitu, hadis bercanggah hadis, ayat bercanggah dengan ayat, ayat bercanggah dengan hadis, pakai tinggal begitu sampai mai kita. Macam mana kita mau faham? Dalam ayat Quran ada walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, dan milik Allah Subhanahu wa taala timur dan barat, di mana sahaja kamu menghadap di situ ada kiblat Allah. Nanti sembahyang Isya ni separuh menghadap ke ni, separuh sana situ. Orang mai tanya beritahu ada ayat walillahil masyriq wal maghrib, baca sedap-sedap. Bolehkah? Tak boleh. Di muka surat saya qulu sufaha tu, muka surat tu juga di bawah ayat tu ada ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, suruh menghadap arah masjidil haram tu. Ayat sama ayat bercanggah. Kalau imam tu tidak tolong selesai, macam mana kita mau faham? Patut kita kena terima kasih, bukan nak caci maki dengan imam-imam mazhab tu. Jadi bila ada mana-mana hadis bercanggah dengan ijtihad imam, di situ mesti ada hadis menepati dengan ijtihad imam. Contohnya Imam Syafi'i kata sentuh batal. Hadis ada dua, sentuh batal pun ada, sentuh tak batal pun ada. Bila Imam Syafi'i kata sentuh batal, ijtihad Imam Syafi'i itu sama dengan hadis kata sentuh batal, bercanggah dengan hadis kata sentuh tidak batal. Jadi sekarang ni ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis ke? Hadis sama hadis bercanggah. Hadis sama hadis bercanggah. Imam Syafi'i ini buat keputusan, Imam Abu Hanifah buat keputusan di situ berdasarkan ijtihad mereka, kepandaian ilmu mereka, berdasarkan kaedah-kaedah tarjih. Hampir puluh-puluh kaedah, ratus kaedah mereka guna buat keputusan. Akhirnya Imam Abu Hanifah dia utamakan hadis kata sentuh tak batal. Dalam mazhab Hanafi dah ada wudu, tersentuh dengan isteri tak batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i utamakan hadis kata sentuh batal. Batal lah. Nak kata kenapa Imam Abu Hanifah satu, Imam Syafi'i satu, tak sama? Memang tak sama lah, hadis pun ada dua begitu. Nak tanya lagi, kenapa Rasulullah SAW bersabda macam-macam, sabda satu saja tak boleh kah? Jangan situ pula. Ayat Quran ada dua tak sama. Nak soal lagi kah? Kenapa Allah firman dua-dua macam tu? Bagi tahu satu dah sudah. Tak boleh. Jadi semuanya ada hikmah daripada Allah dan
Rasul. Kita tak faham, baik diam di situ, jangan kita celupa mulut. Jadi imam-imam dah pun tolong selesaikan semua tu. Alim ulama dulu susah payah mereka dah usaha supaya umat muslimin ni pertama sekali tidak rosak akidah, yang kedua tidak salah amalan-amalan mereka. Mereka dah usaha semua dah, mereka buat putusan. Senang saja kita tengok, kita belajar, kita ikut di situ. Kalau kita mampu boleh belajar semua tu, semua ilmu Quran, hadis, fiqh, semua, alhamdulillah. Kalau tak mampu, alim ulama dah bagi tahu cara-cara untuk kita amal, kita belajar, kita amal. Tidak semestinya jadi alim, tidak wajib semua tu jadi alim. Yang wajib, yang fardu ain ni apa yang kita nak amal harian, kita belajar, kita ambil tahu. Hari-hari kita semayang, pasal semayang wajib kita tahu, kita meniaga, hukum ahkam meniaga mesti kita belajar, mesti kita tahu. Maknanya ada urusan-urusan yang kita sedang buat ni, hukum ahkam bagi urusan-urusan itu wajib kita tahu. Itulah panggil fardu ain. Itu atas setiap orang yang jadi alim, yang jadi hafiz, mau jadi ustaz, mau jadi muhaddis, mufassir, itu fardu kifayah. Ada segolongan manusia ada dalam umat Islam duk jaga ilmu agama, dah cukup itu. Kalau semua jadi macam tu lagi bagus, itu tak mengapa, tak ada halangan. Jadi alhamdulillah, kita sekarang ni Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kita ni ikut Al-Quran, As-Sunnah sekali dengan ikutan kepada ulama. Dari segi akidah kita ikut Asy'ariyah, Maturidiyah ada, itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam amalan furu' ni kita ikut ijtihad Imam Syafi'i. Jadi selepas daripada imam-imam tu dah ada alim ulama, generasi demi generasi mereka jaga mai ilmu-ilmu tu. Jadi kita belajar, kita amal tanpa kita banyak caci cerca kepada alim ulama tu. Itu akan merosakkan fikiran kita dan akhirnya kita lah akan mengalami kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita dapat ikut jalan sebenar. Wallahu a'lam.